Aku pernah beli penyembuh pewangi rumah daripada brand Airwick macam ni kan. Cuma ada bila aku beli semburan pewangi tu, rupanya aku beli daripada brand MB Pure. So salah lah, tak boleh masuk dalam penyembuh ni. So tadi aku pergi pasar raya. So bila aku nampak penyembuh pewangi yang macam ni daripada Airwick ni, so aku terus belilah satu kan. So dia macam ni lah. So dalam dia macam ni, so aku beli ni daripada apa ni? Daripada bauan Spring Delight. Okey, Spring Delight. Aku nak try pasang sekejap. So di atas ni untuk bateri. So dekat bawah ni cara buka dia. Okey, masuk aku macam ni lah. Kan? Okey, so kita letak. So kita masuk ke pewangi dia macam ni ke atas sampai dia keluar macam ni. Nampak? Kemudian aku pasang semula sampai dia lock. Okey, macam ni dia lock. Kan? So dekat atas macam ni. Okey, dekat atas ni kita masukkan bateri. So aku guna bateri everyday super heavy duty. Pasang dia macam ni Jangan terbalik pula. Pasang dia macam ni. Okey. So dekat atas ni boleh setting nak wangi lebih kerap ataupun lebih lambat. So aku try turn onkan wangi dia lebih kerap. Okay, kita try turn on, tengok ada keluar tak. Okey. Okey, kalau kepada korang yang berminat dapatkan penyembuh pewangi untuk rumah daripada brand Airwick yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.